Hai, saya Edlina. Jom teman saya masak. Kali ni saya nak buat roti nan bersama sardin. Roti nan ni sangat-sangat lembut ya. Serius sedap. Cara buat dia pun sangat-sangat senang. Okey, jom kita ke dapur buat roti nan. Ini saya menggunakan 220 gram air, 1 sudu teh garam, 1 sudu teh yeast, 1 sudu makan gula, 2 sudu makan minyak masak dan 350 gram tepung gandum. Kacau sehingga sebati sampai jadi dough. Uli dough selama 10 minit. Selepas itu tutup rapat dan tunggu sampai kembang. Okey, dough saya sudah pun kembang. Sekarang kita nak canaikan dia. Dough ni akan saya bahagikan kepada 4 bahagian. Tapi terpulanglah kepada masing-masing. Kalau nak kecil sikit, boleh bahagi kepada 6 ataupun 8. Selepas potong tu, bulatkan supaya senang kita nak canaikan nanti. Masa nak canaikan dough ni, saya tabur sedikit dengan tepung gandum supaya tak melekat. Bila sudah canai nipis macam ni, kena terus masak. Tadi saya sudah panaskan kuali saya awal-awal lagi. Masa tengah masak tu kena rajin terbalik-terbalikkan dia. Tengok tu dia dah menggelembung. Roti nan saya sudah pun siap. Jadi lepas ni saya nak masak sardin untuk cicah bersama dengan roti nan ni. Jadi tengoklah video ni sampai habis, okey? Sardin ni yang akan saya masak sekejap lagi. Okey, jom kita teruskan. Mula-mula saya tumis halia bawang putih dan bawang merah. Bila sudah naik wangi, saya masukkan bawang besar. Tumis lagi sebentar dan saya masukkan sardin. Lepas itu saya tambah sedikit dengan sos cili dan saya perasakan dengan gula merah dan serbuk sup aji. Saya tambah lagi dengan cili dan tomato ni daun ketumbar. Saya suka aroma daun ketumbar tu menaikkan lagi rasa sardin tu. Senang je kan, dah siap dah sardin saya. Bolehlah makan dengan roti nan. Cubalah, sedap.